Assalamualaikum. Bersama saya lagi SRK. Hari ni saya bukan nak cerita pasal kereta recon, cuma saya nak cerita pasal satu unit kereta brand new daripada Suzuki Malaysia, iaitu Jimny 5 Door. Model ni kalau setakat ni recon tak awak masuk lagi. Recon dia hanya awak masuk model 3 pintu. Jadi 5 pintu ni kita boleh kata rare sikit lah dah. Kita akan review detail ni dah. Kepada bangsa baik beli, komen dulu dah. Cameraman boleh buat kerja. Sebelum kita cerita detail gapo ada di kereta ni. Ni memang semua orang tak tahu. Model ni harga dia 200,000. Jadi kepada bangsa baik beli tu mesti banyak pilihan lepas dia dengan 200,000 boleh beli kau tu kau ni gini. Kalau kereta recon tu banyak model kita boleh beli 200,000. Tapi kereta ni hanya orang-orang aja. Dia ada peminat dia akan beli kereta. Supaya juga customer saya ni memang kata minat dak Jimny dengan harga 200,000 pun dia sanggup spend untuk Jimny 5 pintu. Yang kedua, Jimny 5 pintu ni memang kalau kita tengok atas jalan ni kita boleh kata kita tak pernah nampak. Sebab tak sampai 5 unit pun kalau ada di Kelantan ni. Tak silap saya ni unit yang ketiga yang ada di Kelantan. Untuk color, model ni dia ada 5 pilihan warna. Jadi untuk warna ni dia panggil Ivory Chiffon. Kalau kita tengok ni kering-kering gitulah. Color dia memang rare sikit lah. Color lain nanti cameraman kita buat kerja lah ada belakang atas tu. Pilihan color yang lain. Kita pergi kepada bahagian depan mula-mula. Lampu dia pakai projector lamp. Dengan grey dia ni simple. Nampaklah logo besar tu Suzuki. Lebih kurang kita kata ikonik Jimny lah. Pasal lagi saya suka dia ada ni. Orang putih kata headlamp washer lah. Sebab kalau ikut sejarah Jimny guys, sebelum-sebelum ni dia banyak masuk off-road. Jadi benda ni penting ni. Dia masuk off-road cuma agak perak. Ada dah basuh. Tapi kalau model baru ni dengan harga setara ni memang boleh dikatakan berani jamin lah. Owner tak akan masuk off-road ni. Saya boh 200,000. Saya. Sebab dia mari sekali dengan fog lamp ke apa semua ada cukup lekat. So kita pergi kepada bahagian belakang. 2,500. Okey baik. Saya ada kerja mata. Kepada bangsa baik beli untuk color ni saja dengan two-tone black roof tu kena tambah pula 2,500. Aduh lah. Bila ada pitih lebih Suzuki, dia tambahlah pintu. Daripada 3 jadi 5. Panjang dia memang beza sikit lah. Kita tengok sini tu. Panjang dia. Gitu lah. Selamat datang ke dalam Jimny dia. Mula-mula sekali kita nak cerita, bila dia nama dia tu brand new dia. Supit. Kita tak buat supit ni memang kita bagi sekali dengan customer lah. Lepas tu so lagi saya nak pesan, kalau kepada nak beli Jimny tu kan, ataupun penjual Jimny ni, tolonglah jangan bubuh tinta ni atas ni. Ni saya pergi bubuh ni saya tak ingat kau cumi dia ni kecil. Jadi berasa sutuk jugalah kalau orang tinggi kan. Nampak hak ni saja, ni tak nampak. Ni pun berasa kita pergi buat kot pani tu. Pasal lagi kalau ada siapa-siapa berminat nak beli Jimny kok brand new ni 5 pintu ke 3 pintu ke, boleh kontak nombor kok yang tertera. InsyaAllah boleh lagi pakai awak raya ni untuk lo ni. Bagi dalam merah tengok radio dia ni dia besar sikit lah. Kalau kita cerita recon, kalau model basic sekali recon ni radio pun tak ada. Di brand new ni dia mari dengan skrin pun besar boleh kira. Reverse camera ke apa pun ada. Comel molek lah. Terang dah setara tu. Lepas tu panel aircon dia ke apa semua. Gini standard dia lah. Lepas tu semua saya suka. Bahagian nak buka cium saya suka. Gila berasa apa supercar sikit. Tapi Jimny ni masih lagi dia mengekalkan kata apa ciri-ciri klasik off-road dia lah. Kalau kita tengok dari segi metal dia ke apa semua kan. Lepas tu skru-skru ni ke apa semua ni dia still lagi mengekalkan. Orang panggil kereta tahun 70 keluaran Jimny tahun 70 Lepas tu saya suka. Lepas tu steering dia ni ada belakang multifunction steering dengan leather wrap ke apa semua cukup selesa. Cuma kita kesimpulan kita boleh buat lah ni kalau Jimny lah ni bukan dah untuk off-road lah, dia untuk on-road. Kereta ni pintu banyak kita boleh tunjuk lah bahagian belakang ni boleh masuk gini lah. Kalau 3 pintu tu saya tak duduk belakang tak ada. Ni saya tunjuk keluasan belakang dengan position seat depan ni ikut saya keselesaan saya tak. Lepas tu dengan tubuh tough macam saya ni tengok plate room pun banyak lagi. Kalau orang hot tinggi lagi pada saya pun saya tak ada masalah. Okey lah, boleh duduk lah selesa lah. Kalau nak jalan jauh pun
boleh, tak ada masalah ni. Tapi gitulah, jarang pembeli Jimny ni dia nak buat travel kereta ni. Sebab kebanyakan dia beli ni untuk hobi dia pergi minum-minum kopi, camping-camping kat boleh lah. Super customer saya ni orang muda beli, orang puan pula. Memang nampak ragak molek lah. Bila-bila lagi hunting apa dah. Orang puan lah ni dia panggil apa? Coffee hunting. Deh. Mari ni turun dengan Jimny ni memang capu lah. Itulah cerita nak oyak pasal Jimny. Kita pergi belakang pula tak. Tengok setara mana pula. Boleh nak tengok boot space tu. Jom. Ni bahagian belakang dia. Kalau seat ni kita angkat belakang, dari segi keluasan ni rasa memang okey sangat tu. Kalau luggage ni banyak butir dah boleh muat. 2 ataupun 3 butir muat dah. Kalau nak kepada space lagi ruang lebih besar, lebih luas, kita boleh jatuh lah seat ni. Dua-dua ni boleh jatuh. Dia boleh jatuh asing-asing ni. Boleh dapatkan ruang luas sikit. Lepas tu lagi untuk orang design untuk orang super camping dia ada power supply boleh lah kita nak buat pasal-pasal lampu ke apa dia tu lah. Mari dekat sikit. Cameraman bayar mahal. Ni alat-alat tu kata tapi tayar spare mana? Tayar spare. Oh, sini mu jual je. Dok bukan gapo tu baik jual kereta Recon ke. Kadang-kadang Alphard Wayfire tu pun tidak semua ada tayar spare. Tayar spare dia duduk belakang. Ni mari kita tengok bahagian dalam enjin dia pula lagu mana. Tapi kalau bunyi angin kuat sikit tu, pepelah Kelantan lah ni kan cuaca tidak menentu. Kadang-kadang angin ribut hujan. Tapi alhamdulillah kita boleh buat dulu video sebelum hujan. Ni. Tak boleh tukar. Hati hitam tak tukar dia. Nusuk. Untuk model Jimny ni, enjin dia 1.5, dia NA, ada turbo lah. Lepas tu horsepower dia Suzuki W100 cukup. Ada kurang tak ada lebih. Cukup-cukup 100. 100 cukup, 100 masak. Okey dah kereta ni. Nak laju-laju buat apa dah. Nak kereta performer, kereta lomba. Kita ada FK8 butir tu. Tak jual-jual lagi. Siapa minat, komen. Untuk market Recon 5 pintu ni dia Recon tak ada buat masuk lagi lah setakat ni. Mungkin depan hari tu kita tak tahulah. Cuma saya nak oyak kalau model 3 pintu Jimny 3 pintu brand new, harga dia boleh dapat serendah 150,000. Dan harga tu saya rasa lebih kurang dah. Tak lagi jauh mana lah dengan model Recon. Jadi kalau rasa berbaloi boleh ambil model baru jugalah sebab mari dengan mileage zero lah. Lepas tu cuma ni model 5 pintu ni sebab dia lebih pintu, harga dia pun tinggi sikit lah. So lagi nak besar untuk bangsa baik beli dia. Harga 200,000 ni baik beli gapo?